Ada ustaz ajar supaya imam solat kuat suara ketika menyebut Sami Allahu liman hamidah waktu tidak serentak sama makmum. Apakah hikmat dan hukum melaksanakan? Dan kerana di Masjid Haram pun tidak berlaku. Kena pula bagi iktidal rakaat 3 dan ke-4 serta bagaimana pula makmum perempuan. Adakah perlu kuat Rabbana walakal ham? Sekian mohon penjelasan. Bila kita bangkit pada rakaat Sami Allahu liman hamidah, dalam mazhab Syafi'i, makmum dan imam juga sunat berkata Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal ham. Dalam mazhab Hambali, makmum kata imam kata Sami Allahu liman hamidah, makmum jawab Rabbana walakal ham, ramai-ramai. Jadi masalah ni bukan masalah ijma' ulama. Kita tak mau baca pun tak apa, nak baca Sami Allah pun boleh, kita nak baca Rabbana lakal ham pun boleh. Tapi bukan disuruh baca seketok beramai-ramai bersama imam seperti itu. Soalan seterusnya, sah tak waktu semayang badan kita ada jam tangan, cicing, beg duit, kunci dan sebagainya, harukah kita letak di bawah lantai? Masa semayang tu dia ada jam tangan, sah tak semayang pakai jam tangan? Nak tahu sah tak sah, tengok pada perkara-perkara menjadi syarat sah semayang. Di antaranya, maknanya syarat sah semayang, jangan kita bawa benda yang bernajis, yang kotor, yang menjadi halangan bagi sah semayang. Maka jam tangan dia kalau buat pada tulang babi tak sah. Nampak lagi? Jadi jam tangan ni najis tak? Tak. Maka sah semayang. Cicing sah tak semayang pakai cicing? Tak ada kena-mengena. Jadi mu pakai cicing pun sah, pakai cermin mata pun sah, ada handset pun sah. Mu galah peti sejuk atas belakang sah dia. Tak ada masalah.